Halo, apa khabar guys? Macam ni lah. Itulah saya cakap. Malaysia ni. Kan sebabnya kita ni tak bodoh. Kan tak ada duit. Tapi bodohnya tengoklah. Kereta banyak. Jalan tak besar-besar. Dua line. Saya pernah melancong ke Amsterdam tau. Amsterdam. Semua orang naik basikal. Sebab apa semua orang naik basikal? Semua orang tak nak pergi hospital. Macam kat Malaysia ni. Semua orang kena naik kereta atau motor sebab kalau tak naik tak sampai. Lagi satu, kerajaan memang nak suruh rakyat mati cepat. Okey guys, ni nama tempat ni Sungai Siput guys. Apa yang ada kat sini anda tengoklah sendiri. Tak ada apa pun. Jalan, bangunan, padang tak ada. Pasal orang kita banyak pergi mall. Padang besar tak ada. Pasal dulu British dia buat kota-kota besar, dia buat padang. Dia tahu padang boleh main sukan, boleh bawa budak. Tapi selepas kita tahun 57 lah saya rasa terus jadi bodoh. Buat bandar tak ada padang. Padang sekolah tak boleh masuk guys. Jadi bila tak ada padang, siapa nak datang? Korang nak datang nak lepak-lepak. Guys. Hari ni saya dekat bandar ni guys. Bandar ni nama dia, itulah macam saya cakap tadi, memang best lah. Tu Pak Haji tu. Pak Haji. Saya kenal tu Pak Haji tu, tapi saya nak panggil, saya segan lah. Nanti dia kata, kau siapa? Bapuk ke? Biasalah bila suara macam ni orang panggil kita bapuk. Padahal kita lelaki. Celaka lah pakcik, kau diam lah. Okey guys. Tunggu. Usut punya usut. Tadi saya sembang dengan Mak Endon. Saya sembang dia Indonesia macam mana. Dia kata Indonesia bagus. Dalam hati saya kimak lah Endon ni semua bagus. Kalau bagus kenapa datang sini? Tak malu punya Endon. Okey. Bila nak hijau ni? Saya nak pergi pesta ni. Pesta peladang ni. Aduh. Sana jam, sini jam. Bila je nak elok? Haram jadah betul. Apa ni? Cepatlah. Haram betul. Kan dia cakap kena nak haram. Aduh, memang jam dari ni. Nyesal tak naik motosikal. Memang celaka lah. Sekarang ni saya kat sini lah. Anda boleh lihat lah saya kat sini lah. Semua orang parking atas divider. Parking tak ada. Jom kita masuk dalam sikit. Pakcik ni pun parking. Tapi dia parking dalam sangat. Kereta dia besar. Okey guys, kita tengok kuda dulu. Tu kuda. Nama kuda ni kuda jantan. Bukan kuda jantan. Tak ada telur, kuda betina. Okey guys, untuk bukan tuan anda dalam sukan kuda, banyakkan guna kuda betina. Ni lembu. Ni lembu besar ni. Tak tahu dia dari mana. Tapi tengok lorat macam Kedah, Kelantan. Kat sana senang makan rumput. Dekat sini rumput dah tak ada. Jom kita tengok telur lembu ni besar tak? Besar. Memang telur lembu besar. Kalau telur manusia macam ni, anda bayangkanlah. Koyak semua, bapuk semua. Ni lembu lagi. Semua telur besar lah. Ni semua lembu jantan. Makan tidur. Okey guys. Traktor. Apa nak buat? Dah nak habis dah. Jomlah kita gerak ulang guys. Tadi nak masuk dalam, nak masuk sini. Okey guys, kita pulang lah.